Lebih 30,000 permohonan rayuan untuk menambah kuota diesel telah diluluskan. Menteri Kewangan II Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memaklumkan kelulusan program budi diesel tersebut membolehkan pemilik kenderaan persendirian yang layak termasuk peniaga kecil dan penduduk pedalaman meningkatkan kuota bulanan mereka daripada 200 liter kepada 300 liter. Budi diesel yang bermula secara rasmi hari ini membolehkan golongan sasar membeli bahan api tersebut pada kadar subsidi RM2.10 seliter. Permohonan tambahan kuota berkenaan telah diterima secara dalam talian melalui portal rasmi sehingga semalam. Pelaksanaan inisiatif ini dijangka bakal memberikan manfaat kepada kira-kira 400,000 pemilik kenderaan diesel persendirian di Semenanjung Malaysia serta 300,000 lagi pemilik di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan.